kerajaan, tolonglah pembangkang, tolonglah mana-mana pihak, tolonglah pemimpin. Kami NGO ini bersuara kerana kami marah dengan keadaan yang berlaku sekarang. Malaya, Bigfoot, Malaya, bersama kita bangkit suara. Weh geng, korang tengok ini. Hari ini kita tengok satu isu yang sedang hangat dalam negara kita, khususnya berkaitan sambutan Hari Wanita Antarabangsa 2026 yang lalu. Dalam video ini, wakil NGO wanita termasuk negarawati dan negarawanis bersama Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM mengadakan sidang media bagi menzahirkan bantahan mereka terhadap perarakan Hari Wanita. Mereka bukan main-main sebab ini melibatkan kesucian agama Islam, maruah wanita dan perlembagaan negara. Pertama sekali, pembicara meluahkan rasa kecewa dan terkilan terhadap apa yang berlaku semasa sambutan itu. Setiap tahun ada isu, tetapi kali ini luar biasa. Kenapa? Sebab penganjur meletakkan provokasi yang jelas. Gambar wanita bertuduh macam pembicara sendiri dengan label cop halal. Ini jelas menimbulkan provokasi. Apa mesej yang cuba disampaikan? Menghina, mempersendakan atau sekadar mencabar norma masyarakat Islam di negara ini. Pembicara menegaskan ini bukan soal politik semata-mata, tapi soal penghinaan terhadap agama dan budaya kita. Selain itu, isu penggunaan ayat Al-Quran secara salah juga dibangkitkan. Pembicara menekankan bahawa ayat suci Al-Quran tidak boleh disalah tafsir atau dipersenda. Apa yang berlaku dekat perarakan itu adalah contoh penggunaan ayat suci yang diprovokasi. Mereka membawa semasa perarakan. Dalam konteks ini, pembicara menegur penganjur dan individu yang bertanggungjawab secara langsung termasuk Ketua Parti Sosialis Malaysia, Amanda, supaya menjelaskan maksud di sebalik tindakan mereka. Terdapat 3 pelanggaran utama yang disebut. Pertama, perlembagaan persekutuan yang menyatakan agama rasmi negara adalah Islam. Kedua, penghinaan terhadap ayat suci Al-Quran. Dan ketiga, pencemaran sambutan Hari Wanita itu sendiri. Setiap isu ini serius dan memberi implikasi kepada masyarakat. Ia bukan isu kecil untuk dipandang ringan. Apatah lagi apabila ia melibatkan penularan ideologi yang bercanggah dengan norma dan agama majoriti rakyat. Pembicara juga menyorot 4 tuntutan yang dibawa oleh pihak tertentu. Tuntutan pertama ialah menghentikan serbuan dan pengawasan pihak berkuasa terhadap individu. Dalam kenyataan ini, rujukan dibuat kepada situasi di Chowket yang didakwa melakukan pengawasan terhadap individu tertentu. Kedua, tuntutan untuk mengiktiraf undang-undang identiti gender termasuk LGBT dan pembaharuan dalam amalan mahkamah. Ketiga, menangani diskriminasi dalam penjagaan kesihatan terutamanya berkaitan HIV dalam kalangan belia 18 tahun hingga 35 tahun. Keempat, mengiktiraf keganasan berasaskan gender dan keganasan dalam hubungan intim sebagai isu yang perlu ditangani serius. Pembicara menegaskan tuntutan ini adalah langkah liberal dan sosialis yang cuba menembusi norma masyarakat kita. Mereka membandingkan situasi ini dengan kaum Nabi Lut dalam Al-Quran yang diingatkan akan menerima bencana sekiranya melakukan perubatan songsa. Teguran ini jelas menunjukkan bahawa NGO Islam berasa perlu menegakkan batas moral dan agama demi kebaikan masyarakat. Selanjutnya, NGO wanita ini menggesa tindakan daripada pihak berkuasa. Mereka menyatakan bahawa KPN, Menteri Wanita dan Menteri Agama perlu bersuara, memeriksa dan bertindak terhadap spanduk serta bahan yang provokatif sebelum perarakan berlaku. Pembicara menekankan bahawa pihak PDRM perlu lebih teliti dan proaktif dalam memastikan perkara sebegini tidak berlaku. Sebagai tindakan susulan, NGO akan mengadakan tadarus Al-Quran dan tausiah melibatkan 250 wanita di Surau Jumaat Taman Setapak Jaya pada hari Ahad pukul 8.30 pagi hingga 1 tengah hari. Mereka juga merancang menandatangani petisyen beramai-ramai. Ini menunjukkan bahawa bantahan bukan sekadar retorik tetapi disertai tindakan konkret untuk menegakkan prinsip dan moral masyarakat. Kesimpulannya, video ini jelas menunjukkan kebimbangan NGO Islam terhadap penularan ideologi liberal dan sekolah melalui sambutan rasmi seperti Hari Wanita. Mereka menegaskan bahawa agama dan budaya majoriti perlu dihormati sementara pihak berkuasa harus bertindak tegas. Ini adalah manifestasi bahawa suara rakyat terutama golongan wanita beriman masih relevan dan penting dalam menjaga kesucian agama, maruah wanita dan undang-undang negara. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Wanita Antarabangsa 2026. Tetapi malangnya kita dikejutkan sesi upacara sambutan perarakan Wanita Antarabangsa 2026 ini telah dicemarkan. Dia buat tiap tahun, kita pun tidak ada. Kita tiap tahun pun kita bantah. Tapi kali ini agak luar biasa. Sebab agak luar biasa, dia sengaja letakkan provokasi gambar wanita bertudung macam saya ini dan dia tulis kat situ cop halal. Apa maksud ni? Saya nak tanya penganjur ni. Saya nak tanya Amanda, Ketua Parti Sosialis Malaysia. Apa maksud you provoke macam ni? Saya rasa sangat sedih.
Saya mewakili wanita-wanita bukan hanya negarawanti, wanita daripada gerakan wanita Islam Malaysia, Gerak Wanis, daripada kawan-kawan yang sudah dapat hadir pada hari ini. Kita tengok pula apa yang berlaku ni. Mana dia? Ni, ayat Al-Quran digunakan dan ditafsirkan sendiri. You nak buat apa, buatlah. Tetapi jangan menyalahgunakan, jangan hina, jangan mempersendakan ayat Al-Quran ni. You siapa? Sebab apa? Sebab dekat parlimen pun boleh mempersendakan. Mana-mana pun you all tengok sekarang ni, pemimpin-pemimpin telah mempersendakan ayat-ayat Al-Quran. Ada 3 perkara yang telah mereka langgar. Yang pertama, kita ada perlembagaan persetujuan. Perkara 31, agama rasmi adalah agama Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, dia hina ayat suci Al-Quran kita. Ini tidak boleh dimaafkan. You nak buat apa, you letaklah bahasa Cina ke apa ke, you punya Bible ke apa ke. Tetapi ini ayat suci Al-Quran berbalik pada agama persetujuan adalah agama Islam. Yang ketiga, sambutan Hari Wanita telah dicemarkan. Kita nak tengok bagaimana mungkin kita boleh biarkan perkara begini Nak tengok tuntutan dia, ada 4 tuntutan oleh Amanda, Parti Sosialis. Yang pertama, hentikan serbuan, gangguan dan pengawasan oleh pihak berkuasa terhadap tubuh dan kehidupan individu. Ini yang berlaku dekat Coket. Yang Tok Alam Merah tompok-tompok tu, dia nak suruh hapuskan. Tak boleh lagi dah pihak berkuasa untuk menghalang, untuk mengawas, untuk mengambil mereka-mereka ni yang buat onar ni. Jadi tompok-tompok merah ini digalakkan. Yang kedua, iktiraf undang-undang terhadap identiti gender serta pembaruan dalam amalan mahkamah. Dia nak letakkan pula undang-undang untuk mengambil kira LGBT ini orang kata boleh diperluaskan dekat negara kita. Yang ketiga, menangani diskriminasi dalam penjagaan kesihatan serta kesannya terhadap kesihatan awam. You all tahu tak, peratusan HIV ramai daripada golongan belia. Umur 18 tahun hingga 35 tahun, ini adalah peratusan HIV yang ada dekat dalam negara kita Malaysia ini. Adakah kita nak menjadikan negara kita ni seperti Nabi Lut punya puak-puak ni, kaum ni? Sedangkan dalam Al-Quran tertulis, kalau engkau melakukan keberatan ini, aku akan timbulkan bencana. Ini Allah punya pesanan dalam Al-Quran. Dia nak sebut surah Ar-Rum, tetapi ada banyak lagi surah-surah yang menyatakan tentang perkara ini, yang menolak perkara-perkara yang melibatkan songsang ni, kegiatan songsang ni. Yang keempat, dia nak apa? Mengiktiraf keganasan berasaskan gender dan keganasan dalam hubungan intim sebagai isu yang perlu ditangani secara serius. Tuan-tuan dan puan sekalian, daripada pihak kami wanita-wanita, kita mengambil serius sebab ini merupakan platform. Dia menggunakan platform perarakan bersempena dengan wanita antarabangsa 2026. Dia mencerminkan negara kita tau. Jadi apa yang kita buat? Kita telah membuat satu memorandum terbuka kepada KPN, Ketua Polis Negara. Sebab dia orang pula pergi support pula perarakan ni, sedangkan dia tahu. Yang kedua, kepada Menteri Wanita. Mana Menteri Wanita punya suara? Mereka ni pergi berarak atas nama sambutan Hari Wanita Antarabangsa. Ada wanita kat situ perkataan dia. Mana dia Menteri Wanita bersuara? Yang ketiga, berkenaan dengan Menteri Agama, Ahli Warga Agama. Jadi perkara ini tidak boleh dibiarkan, tuan-tuan dan puan sekalian. Dan kita pada akan datang ni, kita akan buat tadarus Al-Quran dan tausiah. Seramai 250 wanita akan terlibat di Surau Jumaat Taman Sapat Jaya, Jalan Rejang 4, Kuala Lumpur. Dan saya akan alu-alukan wartawan-wartawan untuk datang kerana kami akan membuat petition beramai-ramai menandatangani 250 orang wanita-wanita bertadarus sambil menyatakan ketidakpuasan hati kita. Ini akan berlaku pada hari Ahad ini, pagi pukul 8.30 sehingga pukul 1. Dan hari ini kita buat PC. Ini tak cukup, tuan-tuan dan puan sekalian, kerana selagi mana kita tidak mendesak perkara-perkara ini, dia akan berlaku dan berlanjutan dan akan lebih musnah, akan lebih parah daripada apa yang dilakukan pada tahun ini. Tahun 2027, sambutan yang sama, lagi teruk dia orang akan buat. Kita ni dah banyak isu tau. Tolonglah kerajaan, tolonglah pembangkang, tolonglah mana-mana pihak, tolonglah pemimpin. Kami NGO ini bersuara kerana kami marah dengan keadaan yang berlaku sekarang ni. Apa you all buat? You all nak jadikan negara kita ni macam mana? Adakah ini dibolehkan, tuan-tuan dan puan sekalian? Saya nak tanyalah, adakah ini dibolehkan? Adakah ini korang akan setuju? Pemimpin-pemimpin, adakah ini bersetuju? Kamu bersetuju dengan perkara ini? Kamu nak ke akta LGBT itu diluluskan? Kalau dapat 2/3 lulus tau, okay. Kalau dapat 2/3 boleh lulus akta ni. Kita tengoklah menteri-menteri yang ada sekarang ni pun, mereka lebih sekular, mereka lebih menuju kepada sosialis dan sebagainya. Jadi ini negarawati, saya juga mewakili Gerak Wanis, saya nak bagi tahu amaran. Kalau kamu tidak melakukan sesuatu dan tidak ada suara, saya nak tahu penganjur ni tolong bawa siapa buat spanduk ni. Kalau penganjur, mana-mana spanduk kena luluskan dulu. PDRM, kamu nak buat kerja sebelum perarakan berlaku, kamu cek dulu spanduk-spanduk ni macam mana boleh lulus. Saya ingat itu saja, Toki. Terima kasih banyak. Silakan. Warga asing desa kuasa buka mata, Malaysia perlu dijaga kekal teguh selamanya.